Untuk rating PAPC dengan Tuan Haji, saya nak bagi extra 10. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya Sharifah Nur Syafiqah, lebih dikenali dengan Sharifah. Okey, saya daripada syarikat Gojashine dengan branding Swiss Gel. Swiss Gel ni adalah produk di mana kita perkenalkan kepada pesakit-pesakit yang ada masalah gastrik, GERD, pedih ulu hati, masalah angin. Jadinya kita fokuskan kepada yang ada simptom-simptom sakit. Dah berapa lama buat bisnes? Okey, untuk company ni, produk Swiss Gel ni kita dah hampir 10 tahun di pasaran. So far sebelum ni macam mana? Sales adakah okey? Dan selepas join dengan sesi dengan Tuan Haji ni, ada tak apa-apa implementation yang kau boleh buat untuk implement kat bisnes kau? Okey, sepanjang 10 tahun ni, sales biasalah akan naik turun kan. Tapi bila lepas sesi PAPC, memang kita nampaklah mana yang kita kena betulkan, dan tim-tim kita pun sedaya upaya tengah nak betulkan structure, dan kita tengah set up sistem yang orang kata agak lebih jelas kepada kita punya tim-tim yang bawah kan. So untuk sesi bersama dengan Tuan Haji ni, daripada 1 sehingga 10, berapa pun nak bagi rating untuk sesi PAPC dengan Tuan Haji ni? Untuk rating PAPC dengan Tuan Haji, saya nak bagi extra 10. Bukan 10 je, extra, sebab memang detail sangat-sangat. Dan bukan tu je, sesi PAPC pun Tuan Haji bagi tahu tentang sharing, tentang COGS. Lepas tu pada company ada masalah sedikit lah kan, dan Tuan Haji bagi suggestion lagi, contoh masalah undang-undang kan, kita ada masalah undang-undang daripada bahagian lawyer ke pun, Tuan Haji suggestkan, kita dapat ilmu daripada situ, suggestion macam mana untuk kita selesaikan. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak.